Assalamualaikum pekebun Ivorian sekalian. Okey. Itu pokok manggis. Tak apalah pipi. Ini pokok ciku. Yang menariknya pokok ciku ni ciku mega. Rendah ya, katik. Katik ya. Tapi ya, buah. Tapi satu bala pokok ni, satu bala lah berbuah tu. Alhamdulillah rezeki. Tengok buah. Belah ni asal banyak dia dah buah. Oh, buah. Satu bala buah ni. Bila dia nak masak? Bila nak masak? Ni pun satu masalah agak ni. Berbuah-buah dah. Baja-baja dah. Tu ada lagi dua buah-buah. Tapi masalahnya, bila dia nak masak? Ni banyak bulan dah ni. Sampai keluar, apa nama? Keluar buah baru lah. Mana dah? Ni. Ya. Sampai keluar buah baru lah. Ni besar sikit. Tu. Sampai keluar buah baru lah. Bilakah engkau akan masak? Dulu masak sekali. Dulu masa mula-mula dia keluar sebiji. Belum dia keluar banyak-banyak ni keluar sebiji. Tunggu. Tak tahu buah tak ada. Lembut pun nak, bau pun nak. Tak tahu. Hilang buah. Musang makan lah. Pasal musang banyak ni. Setengah orang kata ni tengok jarum. Jarum tak ada dah. Tapi buah keraking. Hari tu saya ambil sebiji. Saya nampak macam lama sangat dah. Saya ambil. Saya balut seperam. 10 hari. Tokok pahit. Tak ada makan. Tahu kerah. Sampai 10 hari. Dah lah nak berbuah dah lambat. Satu hal. Nak masak pun satu hal. Kalau tak tanam, teringin nak tanam. Bila dah tanam, penat. Tapi bagus ya pokok ni katik. Duk celah ni ya. Jadi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Boleh bagi tahu. Assalamualaikum.